Dalam video kali ini saya nak berkongsi dengan kawan-kawan mengenai anak pokok. Isu yang besar bagi anak pokok adalah bab siraman dan pembajaan. Anak pokok tomato ini contohnya kawan-kawan, usianya menghampiri 1 bulan. Dan pada ketika ini adalah kali pertama saya memberikan nutrisi untuk pokok ini. Secara tidak langsung ianya menjadi siraman kepada media tanam dan nutrisi kepada pokok. Kawan-kawan pun boleh nampak air nutrisi yang saya gunakan di dalam baldi ini berwarna hitam. Cecair yang berwarna hitam ini adalah larutan daripada Nutrient Absorption Booster Plus, iaitu sejenis baja organik yang berasaskan asid humic. Pada usia anak pokok yang masih kecil dan sangat sensitif seperti ini, air nutrisi ini saya berikan sebagai penggalak akar bagi pertumbuhan yang lebih baik. Ini adalah persediaan kepada anak pokok sebelum saya pindahkan ke bekas tanam yang lebih besar pada 2 minggu yang akan datang. Akar yang sihat akan menjadikan pokok semakin subur.